Di Jakarta. Kami dah Sedap nih. Mungkin dengan daun pisang lagi sedap kot. Lempengnya lembut sangat. Wah, minta syuting dia udah cukup katanya. Sekejap aja mak yang minta. Inilah orang kena kan. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Okey kawan-kawan, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Sekarang 9 pagi. Tadi lepas subuh je saya terus masak. Masak ni je, simple-simple je. Untuk sarapan dengan tengah hari Pak Suami. ayo kita berdua pegang. Okey, korang. Ni ada saudara saya baru sampai dari Jakarta. Kami datang ke sini mau nyobain bikin kelapa muda ala Jakarta. Taman Mini Indonesia Indah bersama Pak Lang. Kami hadir di Meru, tempat alun. InsyaAllah datang sini enak. Kelapa Dalam muda. Afifah Daily Vlog. Bismillah ya Allah. Oh, sedap lah kelapa muda. Seger. Sedap sekali, sedap sekali. Ni import ni chef ni. Original. The best. Kelapa muda ala Pak Amiga Jakarta. The best. Meru the best. Jepun boleh datang. Ni chef ni korang. Jemput datang sini. Bukan calon-calon chef dekat Taman Mini Jakarta, Indonesia Indah. Kalau korang pergi Taman Mini, ya jumpa. Kalau nak makan mie Aceh ke apa, boleh jumpa orang. Ini tokenya. Mie Aceh? Acehnya RI 001. Mi Aceh Taman Mini Indonesia Indah Pak Amiga untuknya. Makasih. Jemput datang. Arigato. Jemput datang. Saudara belah ayah ni. Kira pakcik ke sepupu ke? Ya. Sepupu. Sepupu. Ada iras-iras kan? Nah, ini adik saya. Adik saya nombor 3. Dia yang bawa. Pak Lang. Sedap tak airnya? Sedap banget. Habis. Segar kan? Habis. Ini di. Saya pun nak minum juga korang. Ya tak boleh mandi. Ini dia orang datang mengejut ni, surprise. Ya. Surprise banyak surprise. Biasa buat macam ni pakai limau kat sana. Ni akak ni pandai masak korang. Kalau dia stay lama, kita boleh buat video insyaAllah. Masak-masak. Kita tengok mana program orang ni dulu. Ini ada ini di sana. Ni ayam tangkap pramugari namanya. Oh, ni menu dari sana lah. Memang buat tadi kat rumah mama. Tadi kan Hasin kan. Ini ada sayur asem. Sayur asam. Sayur asem ini ada sambelnya. Mantap sambal Aceh. Sambal ganja kalau Ini? kalau Sambal orang ganja? bilang. Tapi enggak, ini sambal ayam tangkap. Oh, macam ayam penyet Iya. Ini apa? Tetapi Tapai. ketan hitam. Oh, ini bawa dari sana? Iya, sama gemblong ini. Dari Jakarta. Ini gemblong. Iya, gemblong tuh. Gemblong kat sini biasa digoreng. Ada yang Dalam dia bulat. Oh, macam lemang pun ada? Iya, macam lemang juga. Oh. Mantap. Saya tahu ni dari ada orang kerja dulu dari Sunda. Dia orang Sunda. Kan orang Gemblung gitu. gemblong. Dia orang kalau Sunda tuh digoreng. Gemblong, ulik. Dia juga ulik. Dia kalau cakap-cakap je sikit gemblong kau. Iya. Gemblong. Kosong. Gemblong lah. Itu dia. Ayo makan teh. Dengan nasi. Waduh, mantap. Ayam pramugari ni macam mana Ayam buatnya ni? Ayam pramugari. goreng Ayam digoreng pakai daun. Tapi ini udah agak melempem. Oh, nanti karena- boleh share resepi ni. Tak kata Ji kan. Tak buatlah aku mau makan. Saya dibawa nih. Oh, ayam pramugari. Mama pun tadi banyak makan ya.
nggak bisa lagi makan pedas ya. Iya, nggak ada rasa kan? Namanya ayam pramugari. Ayam tangkap, tangkap pramugari. Ayam tangkap pramugari. Ayam tangkap khas Aceh. Khas ini masakan Aceh? Iya. Oh. Ada daun. Macam ayam goreng kunyit. Ada daun pandan, daun kari itu pakai. Karena tadi kurang daun-daun yang lain tadi kakak Pakai daun salam ke? daun salam atau kita ungkep. Oh, diungkep nih. Diungkep dulu dah. Ungkep baru. Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Jumpa lagi dalam channel YouTube Afifa Daily Vlog. Okey, hari ni video kali ni dia sambung-sambung dengan korang. Ada yang 2 hari sebelum, 2 hari selepas. Saya cantumkan je semua. Saya ada buat sarapan sikit. Sarapan ni lempeng. Okey, ada buat lempeng. Lepas tu ada saudara saya datang ke sini. Okey. Jadi lempeng ni lempeng kelapa. Okey. Jom ikuti slow living kami pada hari ini. Saya nak share kepada kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan semua terhibur dan boleh dijadikan sedikit sebanyak manfaat. Kegiatan biasa je korang. Kegiatan harian yang tak menarik sangat pun. Saya harap kawan-kawan sudi menonton ya. Okey. Ni saya dah masuk dalam korang nak buat sarapan. Sarapan yang ringkas-ringkas je. Ni ada ikan bilis. Saya nak tumbuk. Sikit je. Kan ada sambal semalam tu yang saudara saya bawa. Saya ingat saya nak buat ikan bilis. Tapi ikan bilisnya saya tumbuk. Sikit je. Cadangannya nak buat lempeng korang. Lempeng kelapa. Makan dengan sambal ikan bilis ni. Ikan bilisnya saya nak tumbuk sikit. Okey, tumbuk-tumbuk kasar je korang. Kalau tak nanti nak masuk sambal dia jadi keras, liat. Saya terus masuk dalam sambal semalam tu. Senang kalau korang ada belen-belen sambal tumis, masukkan je. Okey, ni korang sambal yang semalam yang saudara saya bawa tu. Tapi sedap lah rasa dia. Nanti nak tanya dia resepi macam mana. Ni macam ala-ala sambal ayam penyet ni. Cantik sambal dia merah. Okey, saya nak tumis ni. Okey, masuk sambalnya. Cicah untuk lempeng. Ikan bilis yang kita tumbuk tadi. Tak goreng-goreng ya korang ikan bilisnya. Terus masuk je. Supaya dia tak keras. Masak sampai garing. Tengok ikan bilisnya. Agak-agak dah masak ikan bilis. Oh, sedap ni korang. Cicah dengan lempeng. Okey, sekarang kita bancur lempengnya pula. Lempeng kelapa je korang. Ni saya guna setengah biji kelapa yang frozen. Saya dah letak kat luar tadi sekejap bagi lembik. Masuk semua. Sedikit garam. Kita rasa lagi. Saya masuk gula juga sikit. Nak buat lemak-lemak manis je sebab ada lauk tu kan. Pengadum ni masuk sikit je. Sikit dulu. Kita bancuh macam ni dulu. Tekan-tekan dia bagi kelapa tu dekat ada santan dia kan. Keluar sikit-sikit santannya. Ni memang sarapan kegemaran kita orang. Yang paling senang. So air sikit.
Saya masukkan margarin juga. Margarin. Dia ada lembut sangat. Okey, korang tambah lagi ni apa? Tepung. Jangan banyak sangat. Kalau boleh biar lebihkan kelapa. Ataupun sama banyak. Kelapa dengan tepung sama banyak. Kurangkan sikit tepung. Okey, ni sudah. Saya terus nak bancung air. Air secukupnya. Okey. Okey, sampai jadi macam ni korang. Kalau kita tuang macam ni, jatuh. Memanglah jatuh kan. Maksudnya dia punya kecairan dia macam ni. Jangan cair sangat, jangan pekat sangat. Okey, jom kita start buat. Macam ni lah kejadiannya. Sambal ikan bilis tadi. Wangi bau dia. Simpan dulu. Saya dah letak minyak sikit. Kecilkan api. Saya nak cuba yang guna daun pisang ni. Tak pernah cuba. Boleh tak? Tak daun pisang. Lepas tu letak ni. Biasa saya terus je atas pan ni. Saya nak cuba lah macam ni. Boleh tak? Kita balikkan. Cuba. Tanggal lah. Tanggal. Cantik kejadiannya. Belakang ni. Masaklah korang. Sebenarnya kan tak masak belakang dia. Bawah dia. Tunggu sekejap lagi. Masukkan. Tak penting ya korang. Lempeng. Okey, yang ni boleh angkat ni. Okey, kawan-kawan. Tengok, ni saya langsung tak tambah minyak lagi. Masa mula-mula tadi je. Rasa daun pisang ni dia keluarkan minyak ke? Ni saya nak cuba buat dua. Boleh tak? Ya macam tu. Sikit lagi. 2 kali lagi masak. Okey. Tengok. Dia tak melekat daun pisang. Kat belakang ni pun tak hangit dia. Dia masak. Tak banyak lagi. Balikkan.
Sikit lagi korang. Tak banyak lagi. Sekali lagi. Okay. Wangi sangat bau kelapa. Okey. Panggil Pak Suami masuk. Kat luar dia tadi. Lempeng kawan. Lempeng. Banyak makan kawan Doa kawan. Oh, juga. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Yang tidak kawan Sarapan lempeng. Nak buang ke dia punya tu? Ini pisang. Daun pisang ni. Jangan. Ini tak nak? Oh. Buang pisang ni. Nak pakai karahi semalam dia buat Karahi, karahi ayam. Ayo kawan. Ada kalau orang Malaysia makan dengan sambal ikan bilis. Kawan. Selalu kalau kat Aceh Oh, mak jatuh kawan. ni. Tumpah takut Selalu orang Aceh makan dengan apa? Benda ni makannya tu je. Lempeng. Lempeng makan kosong dengan air kopi. Ya ke? Kosong aja. Kosong je dia. Tak menarik lah. Kosong air kopi. Sampai Malaysia dah ada cicah Cicak. Kawan pun makan kawan Memang sedap kawan lempeng biasa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Lempeng apa? Lempeng? Lempeng apa tu? Lempeng kelapa. Lempeng kelapa. Kalau orang utara panggil pek ngah. Pengen Pek ngah. Kelapa sedap kawan. Kawan pun makan kawan Ya. Lembut tak? Saya pun nak juga lah. Sedap. Lempeng. Dia korang ambil dia punya ni. Buang punya daun pisang. Dia tak melekat lah pakai daun pisang. Lepas tu tak banyak pakai minyak. Ya. Sekali je letak. Saya nak makan dengan sambal ikan bilis tadi. Agak masin sikit sambal ikan bilis ni. Sebab ikan bilis tu masin kan. Kerahi sekejap lah. Sedap. Jadi seperti dah. Okey kawan-kawan. Ni dia. Lempengnya lembut sangat. Sampai petang lagi lembut ni. Okey, jumpa makan ni korang. Sedap. Bau wangi. Bau daun pisang. Dah lama nak buat lempeng ni untuk video. Selalu sarapan buat ni tapi tak pernah buat dengan daun pisang. Baru ni cuba dengan daun pisang. Pak Suami makan dengan kuah ni. Baik kawan. Sedap. Ya. Dia kena air kopi kawan. Lupa tu tak ada kopi kawan. Okey. Orang pula. Sekejap. Orang lebih rambut pula. Ya, sarapan kawan Ya. Wanginya. Oh, senang.
Okey kawan-kawan, saya rasa sampai di sini dulu video ni. Tak tahu nanti panjang ke tak ni durasinya. Saya cubalah cut nanti. Okey, semoga video ni dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan semua. Okey, kita jumpa lagi di lain video. Jangan lupa like, komen dan Boleh ke mana? subscribe. Makan eh? Pak Zami nak cepat. Ada yang tunggu. Memang sedang buat. Okay, bye. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, bye. Wassalam. Kailah. Balas lagi lah yo. Sayang, balas lagi apa kata. Sampai semuanya. Uti-uti sampai sini. Hah? Jarang-jarang tuh ada orang depan tuh kalung syuting orang tuh Malu ah. borak-borak. Siapa je depan tu? Naik apa tadi? Muat ke semua ni? Dua mobil. Oh, dua ni. Oh, ya Iji ada. Lupa kau ada Iji. Siapa buat agak-agak? Sedap. Kadang-kadang kau pakai sirap kan? Ini mak saya. Ini kakak mak saya yang sulung. Okey lah. Macam mana aku nak edit ni? Diam aja. Masuk lagu. Ini kakak mak saya yang sulung ni. Banyak pengalaman dia ni. Macam mana agak-agak mak saya dulu. Cukup? Pak Ain minta syuting dia dah cukup. Sekejap aja Mak Ain minta. Ni yang susah sangat nak dapat ni. Jumpa. Video call. Mana ikannya? Tengok dah ganti orang lain. Korang buah bendi dah banyak tu. Tidak. Kalau lambat kita ambil. Itu loh, wajib. Apa berarti buahnya besar-besar? Okey kawan-kawan, kita teruskan. Nak petik bendi. Pak Suami petik bendi. Tinggal besar gua minum bikinnya. Oh, tak terus ni. Oh, tak. Ini lagi banyak. Ini semua eh? Banyak undi. Jadilah. Boleh sambal belacan lagi kat dalam. Sambal. Ini kawan. Dengan Pak Suami cuci setengah hari. Oh, banyak kawan. Umur dia cantik lah. Dia betul dulu. Cai pun banyak ni tak ambil. Kat dalam pun dah kurang cai. Nah, frozen. Banyak lagi sayur masih kecil-kecil korang. Banyak buah dia kan. Tinggi pokok ni. Habis. Tu ada lagi tu. Yang tu. Oh, hari ni.
dua tak? Sayang. Banyak tak? Jadilah 2 orang makan. Jadi nak ambil ke satu hari tu? Boleh. Simpan boleh? Ha? Kita nak sebutkan. Dia dah boleh merah dah tu. Dah dicai kalau. Dalam freezer dia tengah sikit ni. Bunga dia cantik ah. Bunga dia kena potong kot. Ya, ya. Hmm? Ya. Dulu ingatkan kucai ni daripada bawang putih kan? Punya bukan ah. Ya. Bawang putih lain lagi daun dia. Lain lagi. Macam daun bawang juga ah. Kalau tak ambil dia mati. Kalau ambil dia tak mati-mati. Orang pakcik awak sebenarnya selalu ambil je. Jangan tak ambil. Oh daun ni. Ambil pokok ni. Ini pokok Dia selat. mati je. Selesai ni ambil sikit. Segar lah pula kat sini tu. Ilmu dia. Hmm? Ilmu Pucuk dia je. arwah. Goreng telur sedap ni. Okay. Hmm? Nak salad lah sikit lah. Salat. Sekali makan je bang. Salatnya. Potong bunga. Nanti biji bunga dia benih. Tu benih eh? Bang, keprot. Ambil ni. Bungkas. Okey, ambil salad korang. Oh, kayutan. Cili-cili. Cili kayut korang. Nasib baik tak hujan lah. Ya. Nah, ingat dia termasuk sekali tu. Okey, jadilah. Jadi buat ulam, makan dengan sambal belacan tengah hari ni. Sawi dah tua-tua. Oh, pokok timun dah besar tu. Sana kawan-kawan, timun dah naik dah, sekejap dah naik.
Oke, dah.